Maktamat pergi haji bermula dengan satu keputusan. Ramai orang simpan tunai untuk pergi haji, tetapi realitinya tunai susut nilai dan susah untuk kekal lama. Inilah sebab ramai orang terpaksa tolak tawaran haji pada tahun ini. Bukan kerana tak nak pergi, sebab simpanan tak cukup. Di sinilah emas menjadi penyelamat. Emas bukan pelaburan yang kita kejar-kejar. Ia adalah alat untuk mencapai tujuan besar, termasuk dana untuk pergi haji. Bayangkan kalau anda simpan 2 gram sebulan dalam akaun CAP selama 5 tahun, anda akan ada 120 gram. Nilai semasa sekitar RM70,000. Jumlah yang cukup untuk menunaikan fardu haji, malah cukup untuk pergi bersama pasangan. Simpanan emas sangat mudah. Tak perlu fikir harga harian, tak perlu monitor harga pasaran dan juga tak perlu bimbang tentang inflasi. Yang kita kena full fokus adalah pada gram yang kita tambah pada setiap bulan. Keputusan kecil inilah yang boleh membawa kita untuk pergi ke Tanah Suci. Dan perjalanan ini bermula dengan satu langkah yang bijak, iaitu dengan menyimpan emas. Untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh hubungi saya dan jangan lupa share, follow dan juga like untuk info lain tentang emas.